Hai semua, pernah tak anda rasa dah baca berjam-jam tapi bila tutup buku, satu benda pun tak ingat? Okey, hari ni kita akan kupas macam mana nak membaca dengan lebih bijak, bukannya lebih kuat, supaya kita boleh dapat keputusan yang lebih cemerlang. Panduan ini kita ambil inspirasi dari kaedah belajar cara belajar. Jadi jom kita asah kemahiran kita sama-sama. Cuba bayangkan situasi ni. Anda baru je habis baca satu bab, tutup buku dan tiba-tiba rasa macam blur, otak rasa kosong. Kalau anda pernah rasa macam ni, jangan risau, anda tak keseorangan. Ini masalah yang sangat biasa dan yang paling penting, ada cara nak selesaikannya. Strategi-strategi yang kita akan kongsikan sekejap lagi ni, inilah dia asas untuk kita bina satu tabiat belajar yang betul-betul berkesan. Jom kita tengok apa plan tindakan kita. Okey, ini dia roadmap kita untuk hari ni. Mula-mula, kita kenal pasti masalah utama. Lepas tu, kita fahamkan konsep belajar cara belajar. Kemudian, kita akan tengok apa alatan yang kita boleh guna, macam mana nak guna dengan betul, dan akhir sekali, macam mana nak transform jadi seorang pembaca yang aktif. Simple dan tersusun kan? Baiklah, jom kita terus masuk ke bahagian pertama, kenapa kita membaca tapi tak ingat. Penting untuk kita faham, ini bukanlah sebab kita tak pandai, tapi sebab strategi kita mungkin kurang tepat. Dan ya, ada jalan penyelesaiannya. Nah, ini dia poin paling penting sekali. Ramai antara kita fikir, aku kena baca lebih banyak atau kena baca lebih laju. Tapi sebenarnya masalah utamanya ialah kita membaca secara pasif. Ia ibarat kita pasang radio masa buat kerja, muziknya ada, kita dengar, tapi otak kita tak betul-betul proses lirik atau melodinya. Jadi kuncinya adalah tujuan. Sekarang kita masuk ke jantung perbincangan kita. Belajar, cara belajar. Di sinilah magicnya berlaku. Kita akan ubah mindset kita sepenuhnya daripada seorang yang hanya menerima maklumat kepada seorang yang berinteraksi secara aktif dengan bahan bacaan. Jadi, apa sebenarnya belajar cara belajar ni? Ringkasnya, ia adalah satu kemahiran untuk kita mengawal cara kita belajar. Anda jadi pengarah filem pembelajaran anda sendiri, bukan sekadar penonton. Sama macam sukan, membaca dengan berkesan ni adalah skill yang kita boleh latih, asah dan akhirnya kita boleh jadi juara. Okey, sekarang kita masuk bahagian yang paling praktikal. Kit alatan membaca anda. Anggaplah ini macam koleksi senjata rahsia anda untuk menghadapi pelbagai cabaran akademik. Analogi ni memang terbaik. Seorang mekanik takkan guna tukul untuk ketatkan skru, betul tak? Sama juga dengan membaca. Teknik yang kita guna untuk cari satu fakta spesifik lain sangat dengan teknik yang kita guna untuk analisis satu novel yang tebal. Satu saiz tak muat untuk semua. Alat pertama dalam kit kita ialah teknik imbas atau scanning. Ini adalah mod turbo anda. Gunakannya bila anda perlu cari benda spesifik dengan cepat, macam nama, tarikh atau satu istilah penting. Fikirkan ia macam cari nama kawan dalam senarai kontak telefon. Anda tak baca setiap nama satu-satu kan? Anda terus scroll ke huruf yang betul. Macam mana nak buat? Senang je. Pertama, tentukan dalam kepala apa kata kunci yang anda cari. Kedua, layangkan pandangan mata anda dengan laju atas halaman tu, jangan baca perkataan demi perkataan. Ketiga, bila nampak je kata kunci tu, berhenti. Dan akhir sekali, baca ayat di sekelilingnya untuk pastikan itulah maklumat yang anda cari. Cepat dan sangat efisien. Seterusnya, kita ada alat kedua yang jauh lebih berkuasa. Teknik kritis. Kalau tadi kita fokus pada kelajuan, yang ini pula kita fokus pada kedalaman. Gunakan teknik ni bila anda betul-betul nak faham, nak analisis dan nak persoalkan hujah dalam satu teks. Contohnya masa nak siapkan esei atau kertas kerja. Untuk membaca secara kritis, mulakan dengan pratonton. Tengok tajuk, subtajuk dan pengenalan. Sambil membaca, jadilah seorang detektif. Sentiasa tanya soalan, siapa yang tulis ni? Apa mesej utama dia? Kenapa dia cakap macam ni? Tandakan poin-poin penting. Dan yang paling mustahak, setiap kali habis satu bahagian, cuba ringkaskan guna ayat anda sendiri. Inilah yang akan membina pemahaman yang sebenar. Okey, sekarang kita dah ada dua alatan yang hebat. Satu untuk laju, satu untuk dalam. Bahagian seterusnya ni adalah tentang kebijaksanaan bila nak guna alat yang mana satu. Jom kita padankan teknik dengan tugasan yang betul. Dekat sinilah semuanya jadi sangat jelas. Tengok jadual ni. Kalau anda cuma nak cari satu tarikh penting dalam buku sejarah, guna teknik imbas, cepat dan mudah.
Tapi kalau nak buat persediaan untuk tulis esei, anda kena guna teknik kritis. Dan untuk ulah kaji peperiksaan, inilah masanya untuk gabungkan kedua-duanya. Guna teknik imbas untuk cari fakta-fakta penting dan teknik kritis untuk faham konsep-konsep yang besar. Sangat praktikal kan? Kita dah sampai ke bahagian terakhir. Sekarang, jom kita sematkan dalam diri macam mana nak jadi seorang pembaca yang aktif bermula hari ini juga. Ini bukan sekadar tips sementara, tapi satu anjakan besar dalam identiti kita sebagai seorang pelajar. Nampak tak perbezaan antara dua ni? Langit dengan bumi kan? Pembaca pasif ni, dia hanya lalui teks. Dia baca dari mula sampai habis dan berharap maklumat tu akan masuk ke otak secara magik. Hasilnya, cepat lupa. Tapi pembaca aktif, dia datang dengan satu misi. Dia berdialog dengan teks, dia tanya soalan, dia bina pemahaman. Hasilnya, ilmu yang bukan setakat diingati tapi boleh diguna pakai. Jadi, kalau ada 3 perkara je yang anda perlu ingat dari perkongsian kita hari ini, inilah dia. Pertama, kebolehan membaca dengan hebat adalah satu kemahiran yang boleh diasah, bukan bakat semula jadi. Sesiapa pun boleh jadi hebat. Kedua, kunci untuk ingatan yang kuat ialah penglibatan yang aktif. Dan ketiga, sentiasa jadi bijak. Pilih alat yang betul untuk tugasan yang betul. 3 perkara ni, kalau anda amalkan, akan ubah cara anda belajar untuk selamanya. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk direnungkan. Antara teknik imbas dan teknik kritis, alat yang manakah yang akan anda asah dahulu? Fikirkan tugasan terdekat anda dan pilih satu untuk dipraktikkan. Mulakan langkah kecil hari ini untuk jadi pelajar yang lebih hebat esok. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama saya.